Pasal tu dah itu hari dah nak mati di sebelah kan, mati ni sebelah ni. Gunakan power grow untuk sawit. Tapi bila saya try, saya sembuh dekat cempedak, alhamdulillah buahnya banyak. Dengan putik-putiknya sekali sampai ke bawah. Dia punya tunas pun sampai ke bawah. Itu hari musim yang lepas sampai ke bawah dia punya buah. Sampai ke tanah betul. Ini buah yang kendian, alhamdulillah dalam 60-70 biji lah. Buah yang ada ni. Ini dekat ujung-ujung ada ni. Kalau pakai power grow insyaAllah lah. Pokok ni pun dah nak mati dulu. Tapi alhamdulillah bila saya sembuh dengan power grow, pokoknya cantik balik. Buah pun cantik. Merah di sini. Cantik. Dah 4-5 kali lah saya sembuh. Biasa ikut sukatan dalam 20 ml itulah untuk satu baldi. Buah banyak masa ni. Itu dalam 70 biji ada. Dia dah ujung-ujung.